Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang persamaan dan perbezaan sistem pendidikan Islam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak mulia. Namun begitu, setiap negeri mempunyai cara pentadbiran dan pendekatan yang berbeza dalam melaksanakan pendidikan ini. Perbezaan tersebut dapat dilihat dari segi struktur pentadbiran, kurikulum khas seperti program inovasi yang diperkenalkan. Oleh itu, pembentangan ini akan membantu kita memahami dengan lebih jelas persamaan dan perbezaan yang wujud dalam sistem pendidikan Islam di setiap negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika binti Abdullah memegang nombor matrik SKID 240604-151. Baiklah, mari kita bandingkan persamaan dan perbezaan bagi struktur pentadbiran di Johor dan Terengganu. Untuk persamaan struktur pentadbiran, kedua-dua Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Terengganu ni mempunyai struktur utama yang selaras dengan Kementerian Pendidikan di Malaysia. Maksudnya, kedua-dua negeri ni menggunakan sistem pentadbiran yang sama supaya pengurusan pendidikan dia lebih teratur dan seragam di seluruh negara. Struktur ni merangkumi sektor seperti pengurusan sekolah dan sektor pembelajaran yang berfungsi untuk memastikan operasi sekolah berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, Johor ni mempunyai 11 pejabat pendidikan daerah, manakala di Terengganu mempunyai 8 PPD. Perbezaan jumlah ni bergantung kepada saiz negeri dan bilangan sekolah. Namun fungsinya tetap sama, iaitu mengurus dan memantau sekolah di peringkat daerah. Seterusnya, bagi perbezaan struktur pentadbiran di Johor, struktur pentadbiran adalah selaras sepenuhnya dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan aliran pengurusan daripada JPN Johor ke PPD dan seterusnya ke sekolah. Ni nak menunjukkan pengurusan ni lebih berpusat dan sistematik. PPD juga bertanggungjawab untuk mengurus sekolah secara langsung, termasuk aspek pentadbiran dan pembangunan murid. Contohnya ialah program KRMJ yang memberi fokus kepada pembangunan murid dan peningkatan kualiti sekolah. Manakala di Terengganu, struktur pentadbiran turut melibatkan institusi negeri seperti Yayasan Terengganu. Ini nak menunjukkan terdapat sokongan tambahan daripada pihak negeri dan pengurusan pendidikan. Aliran pengurusan ni masih melalui JPN, PPD dan sekolah, tetapi disokong oleh institusi tersebut untuk memperkukuhkan sistem pendidikan. Selain itu juga, Terengganu ni lebih menekankan penyelarasan antara akademik dan pendidikan agama bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi ilmu, dunia dan akhirat. Contohnya, Sekolah Menengah Agama Negeri Terengganu yang dia menekankan antara akademik, hafazan dan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Afifah binti Azman, kat matrik SKID 240604-155. Baiklah, saya akan terangkan tentang kurikulum khas pada negeri Johor. Kurikulum khas merujuk kepada sistem pendidikan agama negeri Johor yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAIJ. Ia juga adalah satu bentuk kurikulum, iaitu dual sistem yang di mana pendidikan agama diajar secara formal dan berasingan dari kurikulum yang dianjurkan oleh KPM. Baiklah, kita tengok kepada kurikulum khas negeri Johor. Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, pelajarnya akan belajar setiap pelajar yang beragama Islam di Johor akan menghadiri 2 sekolah pada satu hari. Yang pertama adalah Sekolah Kebangsaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan yang kedua adalah di bawah Kerajaan Negeri Johor, iaitu sekolah agama pada sesi pagi atau petang mengikut tahap 1 atau 2. Peringkat pengajian pula bermula dari darjah 1 hingga darjah 6 diikuti dengan darjah khas.
subjek yang Kerajaan Negeri Johor, subjek yang sekolah agama, kita teruskan kepada subjek yang belajar di sekolah agama, iaitu subjek Tauhid, Akhlak, Bahasa Arab, Ibadat, Muamalat dan Munakahat. Kemudian kita tengok kepada jadual waktu sekolah agama. Jadual waktu sekolah agama berbeza dengan jadual waktu sekolah kebangsaan. Jadual waktu sekolah agama kita akan belajar tentang Al-Quran, tentang faraid, muamalat, seperti yang saya bincangkan pada slide yang sebelum ini. Kita pindah kepada jadual waktu sekolah kebangsaan pula. Jadual waktu sekolah kebangsaan, Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan untuk belajar subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Berbeza pula dengan Negeri Johor yang fokus kepada sekolah agama rendah, iaitu sekolah sesi pagi atau sesi petang. Kerana Terengganu lebih menonjol dalam mengintegrasikan kurikulum agama dan sains di peringkat sekolah menengah di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan Yayasan Terengganu. Kita teruskan kepada kurikulum khas negeri Terengganu. Yang pertama adalah program imtiaz, iaitu model Ulul Albab. Kurikulum ini menggabungkan 3 elemen. Yang pertama adalah Quranik, yang kedua adalah sains, yang ketiga adalah ensiklopedik. Quranik ni yang belajar tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, tentang Ahadis. Sains pula belajar tentang alam sekitar dan sebagainya. Ensiklopedik ialah merujuk kepada pakar bahasa dan juga ilmu. Contohnya, pelajar di imtiaz tidak belajar subjek SPM sahaja, namun mereka juga wajib menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh yang tertentu. Apa keunikan yang ada pada imtiaz? Pelajar dilatih untuk menjadi saintis atau profesional yang mempunyai asas agama dan hafazan yang kuat. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan persamaan antara kedua-dua negeri, iaitu negeri Johor dan negeri Terengganu. Yang pertama, kedua-dua negeri ini meletakkan keutamaan yang tinggi dalam mencokil potensi inovasi murid bermula dari bangku sekolah lagi. Hal ini kerana mereka tidak hanya menunggu bakat muncul secara semula jadi, tetapi menyediakan platform khusus untuk melahirkan pencipta muda yang mampu berfikir di luar kotak. Sebagai contohnya, seperti kita dapat lihat di poin yang kedua, di negeri Johor terdapat program Johor Digital Talent untuk melahirkan bakat digital sekolah. Manakala di negeri Terengganu, mereka mengadakan Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu, iaitu PSKT, untuk menjalankan program sepanjang tahun untuk memupuk minat STEM dalam kalangan pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan yang berlainan antara negeri Johor dan negeri Terengganu. Seperti yang anda dapat lihat di slide tersebut, poin yang pertama adalah fokus sektor utama. Hal ini kerana negeri Johor ini lebih terarah kepada inovasi yang berteknologi tinggi dan pemakasaan ekonomi digital kerana kedudukannya sebagai hub industri. Manakala Terengganu lebih menumpukan kepada inovasi yang memodelkan sektor tradisional dan ekonomi berasaskan komuniti. Sebagai contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, lihat saja di negeri Johor, mereka ada Johor Innovation Valley yang fokus kepada data center dan smart manufacturing. Tapi di negeri Terengganu pula, inovasi mereka lebih menyentuh konsep tanah. Contohnya penggunaan teknologi IoT dalam industri pembuatan keropok leko atau inovasi reka bentuk bot nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dan poin seterusnya, poin yang kedua adalah kumpulan sasaran dan pelibatan. Hal ini kerana inovasi di negeri Johor banyak melibatkan pelaburan asing dan syarikat pemula daripada sektor teknologi berskala besar. Manakala negeri Terengganu pula
Mereka sangat kuat dalam inovasi sosial dan pelibatan belia tempatan melalui platform komuniti. Sebagai contohnya, dari segi sasaran, di negeri Johor, kita nampak mereka banyak berkolaborasi dengan syarikat yang besar seperti antarabangsa untuk membina ekosistem smart city. Namun, di negeri Terengganu, mereka lebih fokus adalah rakyat. Contohnya program Terengganu Digital yang melatih anak muda di kampung-kampung untuk menjadi usahawan digital melalui pusat-pusat komuniti sepatan. Sekian saja daripada saya. Maka, secara kesimpulannya, pelaksanaan pendidikan Islam di Johor dan Terengganu menunjukkan bahawa walaupun kedua-duanya bernaung di bawah struktur utama Kementerian Pendidikan Malaysia, terdapat perbezaan yang ketara dari segi pentadbiran, kurikulum khas negeri dan pelaksanaan program inovasi. Johor mengekalkan struktur pentadbiran yang lebih selaras dan berpusat melalui JPN dan PPD, di samping memperkukuh pendidikan agama melalui Sekolah Agama Kerajaan Johor. Manakala, Terengganu pula menonjol dengan penglibatan institusi seperti Yayasan Terengganu serta penekanan kepada integrasi ilmu melalui program seperti IMTIAZ, iaitu yang menggabungkan akademik dan hafalan Al-Quran. Dari segi inovasi, kedua-dua negeri jelas komited dalam membangunkan potensi murid. Namun, pendekatan yang diambil berbeza mengikut keutamaan masing-masing. Johor lebih menumpukan kepada pembangunan bakat digital dan kemahiran masa hadapan. Manakala, Terengganu pula memberi penekanan kepada gabungan sains, kreativiti dan nilai keagamaan. Sekian sahaja, terima kasih.